tak payah bayar apa-apa 3 bulan. Bukanlah tak payah bayar apa-apa, tak payah bayar apa-apa interest selama 3 bulan. Assalamualaikum. Okay guys, kita nak bincangkan topik kesalahan keuangan yang pertama, iaitu Buy Now Pay Later, BNPL. Okay, topik ni mungkin ramai dah pernah bincang, mungkin korang pernah dengar konten tentang BNPL ni kat mana-mana. Okay, hari ni aku nak terangkan kenapa ramai di antara kita terjebak dengan BNPL, ataupun kesalahan keuangan yang pertama lah. BNPL ni is actually a short term loan, di mana membolehkan kau membeli barang untuk satu jangka masa yang pendek, selalunya sebulan, 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan. Okay, so siapa provider BNPL ni? Banyak actually, di antaranya Shopee, Grab, Atomy, Pay Later dan macam-macam lagi. So kat sini aku nak terangkan 3 sebab utama kenapa kita terjebak dengan BNPL ni. Of course, dia ada kelebihan lah. Sebab yang pertama adalah zero interest. Bayangkan tak payah bayar apa-apa 3 bulan. Bukanlah tak payah bayar apa-apa, tak payah bayar apa-apa interest selama 3 bulan. Dan yang kedua, kau tak perlu ada credit score yang cantik pun untuk qualify ataupun layak mohon BNPL ni. Yang ketiga, approval dia sangat pantas. Bayangkan kau dapat dulu barang, bayar kemudian. Siapa yang tak nak kan? Okey, di samping kelebihan tadi, ada 3 juga kesan negatif daripada BNPL ni yang mungkin ramai terlepas pandang, yang mungkin ramai yang tak tahu. Yang pertama adalah still interest. Bayangkan kau terlambat bayar satu payment, akan ada 2 charge kat situ. Charge yang pertama adalah penalti lambat bayar, dan yang kedua, kau akan dikenakan interest setiap hari, bergantung kepada berapa lama lah kau yang lambat bayar tu, berapa hari yang kau lambat bayar tu. Contohnya payment dia katalah 10 hari bulan setiap bulan dan kau kata nak tunggu gaji baru nak bayar, 25 hari bulan baru nak bayar. So 2 kali lah kena bayar, dan interest dia bukan biasa-biasa lah, interest dia sangat tinggi. Itu kesalahan yang pertama, sebab mungkin ramai terlepas pandang lah tentang interest ni. Dan kesalahan yang kedua ialah bila adanya kemudahan BNPL ni, dia menyebabkan kau beli barang yang kau tak perlu pun, dan kau berbelanja lebih. Contohnya memanglah kau dah habis teringin lah barang tu, dah teringin lama sangat dah nak beli, tapi buat masa sekarang kau belum mampu lagi. Tapi dengan adanya kemudahan ni, BNPL ni membolehkan kau dapat juga barang tu bulan ni juga, sedangkan kau tak mampu lagi. So terpaksa kau berbelanja lebih pada bulan tu untuk dapat barang tersebut. Dan yang ketiga, yang ni paling penting, credit score kau mungkin akan terjejas. Bayangkanlah, katalah Mamat tadi yang lambat bayar tu, yang lambat bayar. So ada sesetengah BNPL provider ni, dia akan membuat laporan kau punya masalah yang lambat bayar ni, default payment lah, ataupun dipanggil default payment, kepada SeaCris punya provider. Bila the moment masuk dalam sistem SeaCris, dan ini akan menyebabkan kau punya credit scoring ataupun credit score sangat teruk. So bayangkan sekarang ni kau mungkin tengah belajar, mungkin time keluar belajar nanti, bila dah start kerja, kau nak apply loan untuk beli kereta for example, waktu tu merana, mungkin loan kereta tersebut kena reject disebabkan kau dah ada history default payment dengan BNPL provider dan sebagainya. So hati-hati sebelum kau nak terjebak dengan BNPL ni. So nasihat aku ialah senang je, sebelum kau buat apa-apa barang pembelian menggunakan BNPL ni, memang ianya satu kemudahan, kau kena fikir dulu betul-betul kau perlu ke tak barang ni, that's one. Dan yang kedua, kau kena kira betul-betul sama ada kau mampu tak untuk bayar untuk tempoh satu masa tempoh yang betul-betul yang kau nak pilih nanti, sama ada 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Dan yang ketiga, mungkin kau kena check balik, adakah berbaloi kalau kau bayar sekali dengan interest, ataupun mungkin kau tak perlu barang ni. So kalau kau dah kira semua, dah consider all aspect, by all means benda ni adalah satu kemudahan. Kalau dah kira, tak ada masalah, please go ahead. Tapi kalau kau rasa kau tak mampu ada disiplin yang cukup, better jangan. So convert pemikiran daripada buy now pay later, mungkin kau kena save now, buy later. Simpan dulu sekarang dan mungkin beli pada hari yang kemudian. The moment kau dah cukup duit, baru kau beli. Okay, itu saja kesalahan keuangan yang pertama.